Tempat ni member aku yang bagi tahu. Memang damai, jauh dari kota, boleh makan durian. Anjung Tumis dia pun lauk-lauk kampung, semua best-best. Okey guys, ada 5 villa yang best dekat Duta Riang ni. Jom aku bawa. Inilah permata tersembunyi. Keluasan dia 51 ekar, dusun durian dan villa yang cantik macam ni. Dekat sini ada 5 banglo hasil reka bina daripada kayu. Memang estetik. Harga bermula daripada 2,500, bilik ada 5 ke 6 tau. Jom kita masuk satu bilik yang sangat luas, khas untuk wedding. Ya betul, dekat sini memang ada dewan disediakan untuk majlis perkahwinan. Boleh booking. Luas dan besar bilik persalinan dia. Reka bentuk banglo kayu dia ni memang main jiwa lah. Tenang je. Yang ini duri hitam. Yang ini special sikit tau. Dekat sini ada 6 bilik, 3 bawah, 3 atas. Bagi aku yang dah datang sini, memang selesa sangat-sangat. Semua yang ada dalam bilik ni memang lengkap. Okey geng, jom kita naik atas. Bilik-bilik kat sini ada twin dan juga queen room. Harga bermula daripada 520 je. Bila lagi kita nak merasa duduk kat banglo kayu yang berkualiti dan premium macam ni kan? Aku pun rasa teruja ni. Kalau korang nak buat catering kat sini memang sesuai lah. Yang paling best kat sini kolam renang dia besar. Anak-anak mandi kita tengok kat atas tu. Lepas tu ayah-ayah pula terkejut. Okey, jom aku tunjuk kau tempat-tempat yang best ada kat Duta Riang ni. Yang ini Anjung Tumis. Tempat korang makan paling damai sekali kat sini. Macam-macam pilihan menu ada kat sini. Tapi aku pilih lauk-lauk kampung lah. Kena pula ikan siakap bakar petai. Lepas tu kerabu mangga. Makan pula dengan nasi. Okey geng, kita nak pergi dusun durian. Jom. Keluasan dusun durian ni 42 ekar tau. Sini memang banyaklah musang king dan juga blackthorn. Kalau dah duduk dekat Duta Riang Villa ni memang puas hati. Macam-macam ada kat sini. Mini zoo pun ada tau. Ini dia Duta Riang Villa, Jalan Selandar, Selandar Melaka.